Jadi siapa yang berfikir kebesaran Allah pada ciptaan, dia ulul albab. Siapa tak berfikir, dia tidak ulul albab. Okey, afaman. Apakah bila ada soalan mana Allah nak buat perbandingan, adakah sama? Adakah sama? Man, orang yang syaraha. Syaraha apa dah? Ada kalau bahasa Arab syaraha, mana ada wassa'a. Wassa'a mana? Meluaskan. Wassa'a. Jadi syaraha dalam bahasa Arab mana? Meluaskan. Dan terjemah apa ni? Adakah sama orang yang Allah luaskan ataupun lapangkan? Lapangkan apa? Luaskan apa ni? Sadrahu, dadanya. Bila sebut dada, apa makna dia? Hati. Kenapa Allah tak sebut hati? Afaman syarahallahu qalbahu. Kadang-kadang Allah sebut hati, kadang-kadang Allah sebut tempat hati. Sebab hati di mana? Di dada. Jadi kalau dadanya sadrahu, kalau dada engkau sadraka. Ada tak dalam Quran sadraka? Alam nashrah laka. Itu dada engkau, iaitu Nabi Muhammad. Dadaku, kalau dadaku apa pula? Sadri. Biasa baca tak? Apa dia? Rabbi syrah li sadri. Jadi sadri, dadaku. Sadraka, dada engkau. Sadrahu, dadanya. Antara tiga-tiga ni yang biasa kita, apa yang biasa kita makan? Sadri. Kan? Adakah nama daun apa? Daun sadri kan? Betul kan? Itu makna kalau terjemah daun, dadaku. Okey. Apakah sama orang yang Allah lapangkan hatinya? Lapangkan hatinya untuk apa? Lil Islam. Untuk Islam. Fahuwa. Lalu bukit sema, bila Allah lapang je terus dapat. Apa dia? Fahuwa, lalu dia ala, di atas nur, cahaya, min rabbihi, dari Tuhan. Okey, apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Cuba fikir. Ini yang tersurat ni, yang tersiratnya apa? Allah tambah iman. Tapi kenapa Allah guna syaraha? Allah boleh guna afaman yahdillah. Adakah orang yang Allah bagi hidayat? Tapi Allah tak guna yang ni, Allah guna syaraha. Mana ada tujuan, ada sebab Allah nak bagi tahu kita. Syaraha ni dah jadi bahasa Melayu kan? Saya mendengar syarahan. Syarahan daripada syarahan lah tu. Kenapa syarahan dipanggil syarahan? Yang berasal daripada lapang. Kenapa? Sebelum kita dengar syarahan, kita jahil, rasa sepik je, rasa bermasalah je. Betul? Tapi bila kita dengar syarahan tu, hati kita
lapang. Itu makna syarah. Jadi syarah tu ialah bila kita dengar, bila kita buat, rasa lega je, rasa lapang je, bahkan rasa seronok. Semua perintah Allah. Bila sebut Islam, ada perintah, ada larangan. Bila dia dengar je perintah Allah, dia rasa seronok, dan bila dia buat, dia rasa lapang je. Itu tanda orang tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila dah lapang membawa kepada tenang. Tak mungkin dia lapang tapi tak tenang. Ataupun dia bila dia tenang, dia mesti lapang. Kalau tak tenang, sah dia tak lapang. Kalau tak lapang, sah tak tenang. Saya tenang tapi rasa sempit je. Tak betul tu. Tak betul. Boleh? Jadi lapang lawan apa? Sempit. Apa maksud? Dia dua je. Sama ada orang tu bila terima perintah Allah, dia rasa lega, dia rasa lapang. Bila dia buat, dia rasa seronok. Satu. Yang kedua, bila terima perintah Allah, dia rasa sempit je dada, rasa berat je, rasa satu bebanan. Sebab tu Allah kata, Allah sifatkan orang munafik. Apa dia? Orang munafik bila nak salat, apa sikap mereka? Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Okey, cuba terjemah. Wa iza, apabila qamu, mereka nak mendirikan ila salat, kepada salat. Apa perasaan mereka? Qamu, mereka mendirikan dalam keadaan malas tu, dada dia sempit. Itu siapa tu? Orang munafik. Bila rasa malas, dada dia sempit lah tu. Rasa berat je, rasa macam nak panjat gunung je. Kita bila rasa penat dan letih? Nak panjat gunung kan? Bila nak laksanakan perintah Allah, ada rasa macam tu, kita belum dilapangkan hati oleh Allah. Bila nak baca Quran, kita nak tahu kita orang dilapangkan ataupun disempitkan. Bila nak baca Quran, rasa macam mana? Macam mana perasaan bila nak baca Quran? Sempit lah tu. Sempit. Tapi bila makan, lapar je. Rasa luar je dunia kan. Bila nak baca Quran, rasa sempit je. Mata pun rasa. Sebenarnya itulah tanda Allah belum lapangkan hati. Dan Allah sebut, Nabi sebut tak, solat yang berat bagi orang munafik solat apa? Subuh dan berat tu apa makna? Sempit dada. Orang munafik nak pergi subuh, dia rasa sempit je. Nak pergi isya rasa sempit je. Jadi siapa yang bila nak pergi solat subuh dia rasa berat je, dia ada ciri-ciri munafik. Hatinya disempitkan oleh Allah. Bila nak bangun malam, rasa sempit ke rasa lapar je? Kau tak ada perasaan? Tak, masa nak kencing rasa lapar je kan? Lepas tu bila sudah kencing rasa sempit. Betul. Kadang-kadang kita nak bangun tersedar dalam tidur kan. Nabi ajar kita kalau tersedar tengah malam baca zikir kan. Siapa baca zikir ni Allah ampunkan dosa. Okey, masa tersedar tu rasa nak baca zikir tu sempit ke lapang? Tersedar je terus ingat doa terus baca, ataupun macam nak keluar mas kat mulut ni. Macam mana perasaan? Kau tak pernah tersedar tengah malam? Boleh? Ayat ni peringatan untuk siapa ni? Untuk kita. Sebab tu ulama kata, kalau kita rasa berat nak solat, rasa berat nak baca Quran, rasa berat nak zikir, rasa berat nak bangun malam, rasa berat nak solat-solat sunat, wajib kita pergi cek hati kita. Wajib. Sebab apa? Bila tak lapar, sah sempit. Bila sempit, Allah akan bagi terlepas ni.
Fawailun lil qasiyah, celakalah bagi orang yang hati keras. Hati keras lawan apa? Lawan ni syarahallahu sadra, kerancat. Okey. Okey kan? Kita boleh cek juga masa nak pergi kelas dengan nak pergi open house, mana lapang hati? Mana lapang hati? Ada juga minta maaf saya tak boleh pergi open house sebab ada kelas. Saya bila tak pergi kelas rasa sempit je hati. Ada perasaan macam tu. Kalau ada, okey. Okey kan? Cuba buka surah ni, surah Al-Hadid. Sorry. Surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am ayat 125. Surat 144. Jumpa? Okey, cuba kita tadabbur. Faman, maka siapa? Yuridillah, siapa yang Allah kehendaki yahdiyahu, untuk memberi hidayah padanya. Orang yang Allah nak bagi hidayah, apa Allah buat pada orang tu? Yashrah sadrahu, Allah lapangkan hatinya, rasa nak pergi kelas, rasa seronok, rasa nak solat sunat. Bila ustaz cakap, terus dia buat apa saja amalan, dia tak tangguh-tangguh. Itu tanda apa? Allah nak bagi hidayah pada dia. Kemudian sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah nak sesatkannya, terbalik pula, maka Allah jadikan apa? Allah jadikan dadanya dayiqan haraja, dadanya sempit. Dayiqan lawan dia syaraha. Allah jadikan dadanya sempit. Bila dengar Quran rasa rimas je, bila nak pergi kelas rasa berat je. Kemudian haraja, rasa gelisah. Kemudian Allah buat contoh supaya kita betul-betul faham macam mana rasa gelisah tu. Orang yang tak suka agama, macam mana perasaan dia? Contoh sama seperti ka'annama yas'adu fis sama', seolah orang yang mendaki langit. Apa maksud dia? Kalau kita ambil maksud dia naik ke langit, kalau ikut kajian sains, bila kita semakin tinggi, tekanan semakin kuat kan, nyawa kita semakin sesak. Jadi Allah kata orang yang tak suka pada Islam macam tu lah. Satu, kalau kita terjemah samak tu langit. Yang kedua, kalau kita terjemah dalam tafsir, samak boleh terjemah tempat tinggi, bukit. Orang nak panjat bukit yang tinggi, macam mana dada dia? Sesak, sempit. Macam tu lah orang yang tak beriman. Bila nak baca Quran rasa sempit je, rasa malas je, macam nak panjat gunung. Bila nak bangun malam pun rasa macam nak daki gunung kena balu. Tapi ada orang panjat gunung boleh bangun pukul 3 pagi. Itu rasa lapang pula. Kenapa? Sebab sesuai dengan jiwa dia. Tengok Allah bagi contoh tu. Nak tahu kita diberi hidayah ataupun tak, tengok bila terima hukum hakam agama, ajaran agama, rasa lega, rasa sempit, rasa lega ataupun sempit, rasa seronok ataupun tak seronok. Itu petanda. Bolehkah? Lepas tu, bila orang beriman buat ibadat, seronok. Benda yang paling menggembirakan hatinya apa dah? Bila dapat buat ibadat, dapat baca Quran, dapat zikir, dapat solat, dapat bangun malam, paling-paling bergembira dalam hidupnya.
Sebaliknya, bila dia buat maksiat, dia rasa macam sempit je, itu tanda dia beriman. Contoh, ada satu ketika Nabi solat zuhur 2 rakaat. Telah ada yang sahih. Lepas tu Nabi bagi salam, Nabi muka nampak macam berkerut, gelisah, sedih. Nabi duduk kat satu tiang yang menghadap ke kiblat. Yang jarang Nabi buat macam tu. Ulama kata apa? Itulah tanda orang beriman. Bila buat benda tak sempurna, tak lengkap. Solat zuhur tadi 2 rakaat kan? Automatik Allah bagi tanda. Bila kita buat maksiat, rasa gelisah, rasa sedih, rasa murung je. Dan bila kita dapat buat ibadat, muka kita berseri je. Itu tanda. Okey. Tak tahulah, kita rasa belum sampai tahap tu kot. Kan? Betul tak? Tak apa, tak nak mengaku. Okeylah, saya mengaku. Betul. Kadang-kadang masa kita pergi jalan, happy je kan? Senyum je. Tapi bila pergi masjid, berkerut je. Bila pergi ke agama, tak seceria kita berjalan. Betul? Masa makan dengan masa belajar, lain rupa kita. Kan? Masa belajar, murung je. Tidur je. Tapi masa makan, tak ada seorang tidur. Sebab dia tak selera. Okey. Allahumma ja'alna minal ladzina syarahallahu sudurahum lil Islam. Syarah kitab ialah asalnya teks asal, mungkin Quran saja, mungkin hadis saja, tanpa huraian. Jadi bila kita baca, tak faham. Bila tak faham, sempit je. Tapi bila kita baca syarahan dia hurai panjang, faham. Oh, lega, baru faham. Sebab tu dia panggil syarah. Kan? Tapi kalau dia baca syarah, sempit juga dada, bukan salah kitab tu. Itu salah dada dia. Kemudian Allah kata apa? Fawailun. Celakalah. Wailun ni makna apa? Ada orang kata satu lembah dalam neraka Jahannam. Ada pendapat mengatakan dia perkataan amaran daripada Allah. Celaka. Allah bila nak bagi amaran, Allah guna perkataan wailun. Orang Arab pun macam tu. Kita orang Melayu, kalau nak bagi amaran, apa perkataan yang sesuai untuk amaran tu? Siap kamu. Tapi tak menakutkan sangat. Sial. Jadi Arab, termasuk Al-Quran, bila nak bagi amaran, diguna perkataan wailun. Cuma bezanya, wailun ni, tengok siapa yang berkata. Kalau orang biasa cakap, wailun kamu, tak ada apa. Tapi wailun dalam Quran, siapa yang berkata? Oh, kalau Allah yang berkata, mana celaka. Sebab Allah adalah Rabbul Alamin. Okey. Celaka untuk siapa ni? Lil qasiyati, bagi yang keras. Qulubuhum, hati mereka. Min zikrillah, dari nak terjemah apa zikrillah? Apa maksud mengingati Allah? Dia semua sekali, termasuklah mentaati perintah Allah. Kadang-kadang dia ingat pada Allah tapi tak solat, belum. Zikrullah yang paling tepat ialah taatullah, mentaati Allah. Okey? Celakalah orang yang keras daripada apa? Mentaati Allah. Termasuklah dalam tafsir dia kata daripada membaca Al-Quran. Hati dia keras, tak nak baca. Itu Allah kata apa? Wailun. Lawan apa ni? Qasiyah lawan apa? Dalam ayat ni. Syarah. An zikrillah, daripada mentaati
masuklah baca Al-Quran. Ulaika, itulah mereka fi, dalam dhalal, kesesatan. Tak cukup dengan kesesatan, Allah tambah satu lagi, iaitu yang nyata. Apa maksud yang nyata? Sesat yang nyata. Apa yang Allah nak bagi tahu kita dalam perkataan mubin? Ayolah, apa maksud sesat yang nyata? Kalau Allah nak kata mereka sesat, dah cukup kan? Tapi ada satu lagi, nyata. Jelas kesesatan. Contoh, tak ada keraguan. Siapa ni, saya lupa, Dr. Ratik Nablusi, dia bagi contoh sesat yang nyata macam ni. Kita nak pergi ke Al-Ustaz, ada signboard besar tu, terus ke Al-Ustaz, besar tulisan, terang. Tiba-tiba dia belok ke Ipoh. Sesat yang nyata tak? Sesat yang tak nyata macam ni. Dia nak pergi Al-Ustaz, signboard tu kecil je, tulisan pun ada terpadam, dia pun masuk ke Ipoh. Sesat juga tapi tak nyata. Faham tak? Jadi Allah nak bagi tahu bila, contoh, tanda kebesaran Allah banyak tak? Ada bila-bila masa tak? Dan Allah jadikan dia fitrah, memang suka pada kebaikan. Cukup jelas. Tiba-tiba dia buat jahat. Tiba-tiba dia sembah patung juga. Dan sembah patung menunjukkan bahawa sangat-sangat tak berakal. Dia buat benda, dia sembah. Baik sikit pada dia buat benda tu, dia suruh benda tu sembah dia. Baik sikit kan? Sebab dia yang buat, aku yang buat, kamu kena sembah aku. Tapi sesat yang mubin. Aku buat kamu, kamu sembah kan? Macam kita, ada tak orang goreng cok kodok, lepas tu dia sembah cok kodok, ada tak? Kalau dia sembah cok kodok, memang dhalalin mubin. Cok kodok untuk dimakan. Kalau kamu buat patung, benda tu lemah, kamu yang buat dia. Okey. Jadi tanda sesat yang nyata apa dia? Apa dia? Ni hati keras. Hati keras. Malah nak baca Quran, malah nak berzikir, malah nak solat, malah nak pergi masjid. Baca Quran pun tak menangis. Kadang-kadang 3 hari, 3 bulan baca Quran tak menangis-nangis. Tengok filem sekejap, 10 minit je terus menangis. Ada satu video saya dapat, katanya lah dia pemain bola Nigeria. Dapat tak? Dia jadi imam, dia hafiz, baca Quran menangis. Tapi tengok dia kopiah tak pakai. Orang Malaysia kalau imam tak ada kopiah, dia kata tak sah. Tapi orang Malaysia baca Quran 30 tahun tak menangis. Orang Arab bila dia faham, ataupun Afrika bila faham, kadang-kadang baca surah Fatihah pun boleh menangis. Kita dengar Fatihah, baca surah daripada imam dah 30 tahun, kadang-kadang setitik air mata pun tak menangis. Apa tanda tu? Dan Allah bagi contoh hati keras. Cuba buka surah Al-Baqarah. Allah ni sayang pada kita sampai tahap Allah bagi contoh supaya kita betul-betul faham. Kadang-kadang kita tak faham hati keras tu macam mana. Surah Al-Baqarah ayat 74. Muka surat 11. Summa qasad. Qasad tu daripada qasiyah. Kalau qasiyah isim, kalau qasad fi'il madhi. Kemudian telah keras hati mereka. Ini cerita pasal Bani Israel.
Yang taat perintah Allah sebahagian dan ingkar sebahagian, maka Allah kata keras hatinya. Dia tak taat semua, pilih-pilih. Kemudian min ba'di zalik, selepas itu. Macam mana keras tu? Allah kata apa? Seperti batu. Kenapa Allah tak kata seperti besi? Besi boleh tak pecahkan batu? Boleh tak? Boleh. Batu boleh tak pecahkan besi? Tak boleh. Jadi logiknya apa yang lebih kuat? Tapi kenapa bila Allah buat contoh keras, Allah buat contoh batu bukan besi? Sebab besi keras macam mana pun boleh dileburkan, tapi batu keras macam mana pun tak boleh. Campak dalam api pun dia tak jadi apa-apa. Besi kalau campak dalam api cair, kalau batu campak dalam api tak, keras. Jadi Allah kata contoh hati yang keras seperti batu. Kemudian au asyaddu qaswa, ataupun lebih keras daripada batu. Macam mana tu lebih keras daripada batu? Allah kata wa inna minal hijarah, sesungguhnya ada sebahagian batu lama yatafajjaru minhu al-anhar, ada yang terpancar daripada batu tu sungai-sungai. Ada kan? Ada. Jadi batu keras macam mana pun keluar tak air? Keluar. Satu. Yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada juga batu bila dia pecah keluar air. Keluar air tu apa maksud? Mata air. Yang tadi sungai, yang ni mata air. Yang ketiga, ada yang batu jatuh daripada tempat tinggi. Sebab apa? Bukan orang tolak, bukan orang baling, tapi sebab takut pada Allah. Seperti yang Allah kata, kalau kami turunkan Al-Quran pada gunung, apa jadi pada gunung tu? Khusyuk. Kemudian step kedua, meletup hancur. Sebab takut pada Allah. Jadi Allah kata hati manusia bila keras seperti batu ataupun lebih keras. Apa maksud lebih keras? Batu, sekeras batu keluar juga air. Tapi manusia, sekeras hati manusia, bila ada musibah ke buat dosa tak menangis langsung. Mana hatinya lebih keras. Jadi keras ni maksud apa? Batu bila kita tekan, bergerak tak? Tak. Jadi kalau hati lembut macam span, kalau kita rendam dalam air, kemudian kita perah, keluar tak air? Itu hati lembut. Batu ni siram air macam mana, kita perah batu, dia tak akan keluar air. Itu keras batu. Degil. Kita kadang-kadang kita kata degil kan, tapi kita tak ambil pengajaran. Allah kata kalau hati keras, wailun, celaka. Kadang-kadang degil tu macam biasa kan, tapi ayat ni Allah kata apa? Wailun, celaka. Celaka. Semoga Allah lembutkan hati kita. Boleh. Selagi dia belum mati boleh. Macam mana nak lembutkan hati? Nah, macam mana nak lembutkan hati? Tengok sebab apa hati keras. Sebab apa hati keras? Sebab dosa, sebab maksiat. Maka nak lembutkan, bertobatlah. Yang kedua, taat pada perintah Allah, berzikir pada Allah, baca Quran. Kalau bertobat saja, tak beri makan pada hati, dia mati juga. Macam kita lah. Badan kita perlukan apa? 3 kan? 1, makanan untuk terus hidup. Yang kedua, obat bila ada penyakit. Yang ketiga, pencegahan untuk mengelakkan daripada penyakit. Pencegahan sebelum datang penyakit. Bila ada penyakit, perlukan obat. 3, badan kita. Hati pun sama. Hati perlukan 3 unsur. Apa dia? 1, pencegahan. Pencegahan daripada penyakit hati. Apa dia? Cinta dunia, cinta manusia, cinta pangkat, cinta kemasyhuran. Itu penyakit kena elakkan. Yang kedua,
Bila ada penyakit, kena bertobat. Itu obat dia. Bila ada penyakit, kena ada obat dia, itu bertobat. Yang ketiga, lepas bertobat, kena bagi makan. Apa dia makanannya? Zikir, baca Quran, kelas tadabbur. Betul? Beza tak kita dengar peringatan daripada Quran, kita faham setiap minggu, dengan 3 bulan kita tak dengar daripada Quran? Beza tak? Beza. Sangat berbeza. Okey, habis lah. Sampai ayat 23. 23, Oh, saya silap tulis ni. Ni 22.